Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan satu tazkirah ringkas yang bertajuk Sedekah yang tidak putus pahalanya. Saudara dan saudari sekalian, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila mati seorang manusia akan terputus amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis ini mengingatkan kita bahawa amalan kita akan terputus apabila kita meninggal dunia kecuali 3 perkara, termasuklah sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah jariah adalah sumbangan atau pemberian yang mana pahalanya akan terus mengalir kepada penyumbangnya walaupun penyumbangnya telah meninggal dunia. Contohnya, mewakafkan tanah untuk dijadikan masjid, membina rumah wakaf untuk golongan fakir miskin, dan menyumbang mushaf Al-Quran kepada sekolah-sekolah. Apabila setiap orang menggunakan sumbangan tersebut, pahalanya akan terus mengalir kepada penyumbangnya selagi mana ia masih digunakan. Namun begitu, terdapat pemikiran di luar sana yang menganggap bahawa bersedekah akan mengurangkan harta mereka. Pemikiran begini adalah salah dan sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Saudara dan saudari sekalian, bersedekah tidak akan mengurangkan rezeki pemberinya. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, tidak akan berkurang rezeki orang yang memberi bersedekah kecuali bertambah dan bertambah. Malah saudara dan saudari sekalian, bersedekah akan membuka pintu keberkatan dan pintu rezeki yang lebih luas dalam hidup kita. Marilah kita menjadikan sedekah sebagai satu amalan harian walaupun kecil. Sedekah tidak semestinya dengan hanya memberikan wang ringgit. Malah ia boleh menjadi apa saja bentuk yang mampu memberi manfaat kepada manusia lain. Semoga kita semua tergolong dalam golongan orang yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.